Assalamualaikum, Hazy Samsuri. Korang tahu tak, zaman aku dulu, ada yang menipu untuk dapat enjin baru. Macam mana? Dia buat accident dan kemudian dia claim daripada insurans, panggil adjuster, adjust lebih sedikit, dapat satu enjin potong, enjin half cut. Sekarang pun ada. Contohnya, kereta sekarang ada bateri besar-besar. Hybrid, plug-in hybrid, EV. Kes-kes penipuan untuk gantikan bateri itu pun ada. Tapi takkan tahan lama lah. Sebabnya sekarang ni kita ada yang ini. Vehicle Forensics Laboratory daripada Cyber Security Malaysia, dan diorang boleh tahu sama ada cerita kau betul atau tahyul. And insurance companies dah start guna perkhidmatan mereka. Jom aku tunjuk kat kau. Zaman purbakala dulu, kita guna cara ini untuk menyiasat kemalangan. Bermakna kita cek daripada segi mechanical, kereta tu langgar angle macam mana, tengok seperhad kaca komponen, tengok dengar apa kata saksi, dan tengok tire mark, skid mark, apa semua tu. Ini semua berdasarkan bukti-bukti fizikal dan keterangan saksi. Ini sebenarnya tidak definitif, tidak betul-betul 100% pasti. This is what we call guesstimate. Mana kau teka je. Sekarang ni kita ada yang ini, conclusive evidence, bukti nyata, jitu, padat, pasti, sebabnya datang daripada sumber-sumber digital, from your ECU or EDR, daripada infotainment system kau punya sat-nav apa semua tu, daripada dashcam, daripada GPS dan telematics. Semua ini ialah bukti-bukti nyata dan jelas yang kau tak boleh nak kelentong. Bermakna sekiranya story engkau buat untuk support geng guesstimate, with this, story kau dah tak kuat. Semua data-data itu ada dalam kau punya ECU, kau punya EDR, apa semua data-data tu lah. So nak keluarkan itu, bukannya cocok OBD macam tu saja, dia kena ada alat dia sendiri. So dia ada alat yang universal lah, yang kebanyakan kita boleh pakai. Contohnya yang ini, Bosch. Yang ini harga dia ni dah dekat RM100,000 ni ya. Cyber Security Malaysia invest untuk beli benda-benda ni. Tetapi bukan semua kereta yang boleh pakai benda ni. Ada kereta yang gatal sikit. Dia guna proprietary tag. Maknanya dia sendiri. Contohnya macam BMW, dia guna spanner dia sendiri. Spanner dia, orang lain tak pakai bentuk tu, dia seorang je. Untuk software, memang ada. Contohnya, abang Tesla kita. Dia gunakan cara lain untuk tarik keluar data, untuk extract data daripada kereta dia. Tapi tak apa. CSM ada benda tu. Ni, dia invest pada alat ini. So, apakah data yang kau dapat daripada ECU dan apa semua tu? Mari aku tunjukkan kau parameters dia. Apa dia? Yang ini. Ini dia parameter dia. Vehicle speed, accelerator pedal, maknanya berapa persen kau tekan. 100% maknanya rapat ke lantai lah. Percentage of engine throttle, RPM, motor RPM, brake oil, yaw rate, steering input, kiri kanan, shift position, maknanya gear dekat mana, sequential shift range, cruise control status, macam-macam. Now, masih lagi ada isu sebab parameter ini bukan semuanya ada pada jenis-jenis kenderaan. Brand A mungkin bagi semua ni, brand B mungkin bagi separuh daripada ni. So, apa yang kerajaan perlu buat ialah dia kena minta bantuan daripada CSM untuk hasilkan parameter-parameter yang wajib supaya semua car companies yang ada di Malaysia ini mesti patuh. Maknanya, kereta-kereta yang dia jual Malaysia mesti ada one set of parameters yang akan dicadangkan oleh Cyber Security Malaysia. Bendanya dah ada. Yang pasti sekarang ni kita nak ada nawaitu daripada pihak berkuasa. InsyaAllah. Assalamualaikum.